Mutiara, salah satu kumpulan yang muncul di penghujung zaman rock kapak dan sempat menempa populariti, biarpun sementara dengan lagu hit mereka yang diberi judul sempena nama kumpulan mereka sendiri. Tentu ramai yang tahu lagu ini. Ia antara lagu yang sering diputarkan di radio hingga ke hari ini. Namun, melihat pada gaya penampilan mereka dan menilai daripada hanya satu sahaja lagu mereka, tentu akan ada yang menyangka kumpulan ini bukan kumpulan rock. Maka di sini ingin dijelaskan, jangan menilai dari gaya mereka semata-mata. Kerana Mutiara sememangnya adalah sebuah kumpulan rock dari penghujung era rock kapak. Ikuti ulasan rock kapak kali ini di mana gua menyingkap kisah perjalanan mereka khas buat lu orang. Sebelum kita mulakan, gua ingin memohon pada mereka yang belum subscribe agar subscribe segera dan tekan butang loceng supaya lu tidak ketinggalan episod-episod menarik sebegini. Satu-satunya channel di YouTube yang membahas secara dokumentari dan ulasan kumpulan-kumpulan dari era rock kapak dahulu. Bergabungnya mereka sebagai sebuah kumpulan hasil dari gabungan pemuzik dari warisan Mahsuri dan MPSP. Ya, mereka ini bekerja di sektor kerajaan dan merupakan pemuzik profesional. Mereka adalah gitaris Haide dan gitaris Usni, basis Kamal, drummer Bad dan vokalis Halim. Penggabungan mereka atas dasar ingin mencuba bakat di pertandingan muzik yang rancak diadakan pada masa itu. Menggunakan nama pemuzik MPSP, mereka telah turut serta pertandingan Yamaha Explosion dan dipilih ke peringkat akhir pertandingan tersebut yang diadakan di Dewan MCA Kuala Lumpur. Meskipun tidak menggondol tempat pertama, mereka telah berjaya menarik perhatian beberapa syarikat rakaman yang turut aktif di sana pada masa itu. Walau secara dasarnya mereka tidak pernah terfikir langsung untuk menjadi artis rakaman, namun melalui pertimbangan pengurus kumpulan, mereka menerima lamaran syarikat rakaman Sinar Music pada masa itu aktif mencari kumpulan-kumpulan rock baru untuk rakaman album. Disebabkan ingin menjadi artis rakaman, mereka sepakat memberikan nama kumpulan mereka Mutiara, bersempena nama timbangan negeri asal mereka iaitu Pulau Mutiara, dan menandatangani kontrak rakaman bersama Sinar Music pada tahun 1990. Oleh kerana ahli-ahli Mutiara semuanya bekerja sepenuh masa di mana majoritinya dalam sektor korporat dan hanya bermain muzik atas dasar suka-suka, mereka terpaksa meletakkan garis jadual untuk sesi rakaman mereka yang dilakukan sepenuhnya oleh mereka sendiri atas kepercayaan pihak Sinar Music yang inginkan album mereka diterbitkan oleh Rosli Selassie. Pada 1991, Mutiara dengan barisan ahli vokalis Halim, gitaris Haide, basis Zali, drummer Bad dan penambahan posisi keyboard iaitu Cute bertolak ke Channel 11 Chokit, Kuala Lumpur untuk rakaman album dan bekerjasama dengan Rosli Selassie dalam mencipta dan menyusun lagu bersama-sama. Sebagai sebuah kumpulan dengan latar belakang pelbagai, mereka mengimplementasikan banyak pengaruh musikal dari AOR hingga ke melodic dan progresif. Sesi rakaman diadakan dalam beberapa sesi selama 3 bulan disebabkan komitmen kerja dan akhirnya album tunggal Mutiara hingga di pasaran pada lewat tahun 1991 di bawah Sinar Music. Okey, Mutiara. Alright. Jadi ini antara album-album penghujung era rock kapak. Tapi diorang ni image begini bukan disebabkan dah kena potong rambut kan tahun 1992 masuk pertengahan 1992 band-band semua digesa untuk potong rambut. Tapi Mutiara sebenarnya bukan begitu. Mutiara ni memang berambut pendek sebab diorang ni sebenarnya adalah pekerja korporat, macam yang gua dah ceritakan tadi lah. Ada yang cikgu, ada yang banker, ada yang kerja dengan kerajaan, macam itulah cerita dia. Jadi sebab itulah ahli-ahli Mutiara semua berimage begini. Dan sebab-sebab kenapa title video ini kata jangan menilai rock pada image ataupun gaya semata-mata. Kumpulan Mutiara lah salah satu daripada kumpulan yang kita boleh katakan macam tu. Jadi sebab album ini adalah penghujung era rock kapak tahun 1992, maka album ini masih lagi ada unsur rock kan. Malah apa yang kita boleh katakan pada lagu-lagu fast Mutiara sendiri, dia ada sedikit elemen AOR, dia ada sedikit elemen progresif, dia ada sedikit elemen melodik. Jadi ini bukanlah kumpulan kategori balada-balada yang muncul tahun 1993 ke atas itulah. Tidak. Ini masih lagi sebuah kumpulan rock, maka sebab itu ia layak untuk masuk di dalam kategori ulasan rock kapak. Jadi ya, Mutiara dengan cover albumnya yang cukup betul-betul bercirikan vintage. Kalau kita tengok design macam ni memang kita teringat tahun awal 90-an lah kan.
Kalau pergi ke hotel-hotel di zaman tu awal 90-an apa semua kan, tengok apa iklan-iklan dekat TV ke, iklan-iklan daripada kesihatan Malaysia ke apa semua kan, ada banyak lukisan-lukisan macam ni. Kalau lu orang semua masih ingat, dia macam buat lukisan kartun animasi macam tu kan. Kempen-kempen kerajaan macam itulah lukisan dia. Dan lukisan 2D nak ke 3D macam gitu, dengan color dia yang agak malap dia. Lama sangat nostalgic, memang teringat dulu-dulu lah. Cuma yang ni dia bubuh gambar kepah lah, buka-buka dalam ada mutiara. Sebab nama kumpulan ni Mutiara, yang dinamakan sebenarnya nama negeri mereka, iaitu Pulau Pinang. Pulau Pinang kan orang panggil sebagai Pulau Mutiara. Cuma kadang-kadang dekat dia punya cover ni gua ada sedikit macam nak tergelak jugalah. Minta maaf brother-brother Mutiara. Bukan nak kata apa, tapi lu orang semua memang kita faham. Gua pun dah ceritakan yang lu orang ni semua adalah pekerja-pekerja korporat. Jadi sebab itulah image-image lu orang ni agak image korporat lah. Cuma kan gua teringat satu tau. Siapa masih ingat Perdana Ria? Macam ni lah lebih kurang kan. Dengan ahli-ahli dia buat tangan begini kan. Macam tengah nak, ya kita masuk bertanding Perdana Ria sekarang, semangat. Macam tu lah lebih kurang. Okay, jangan marah kita gurau je. Alright. Jadi dia punya layout dia antara yang cukup menarik dengan menggunakan motif berwarna kelabu silver begitu. Dan logo Mutiara walaupun simple, tapi ini adalah ciri-ciri warna yang melambangkan warna kepah tu sendirilah. Warna ala-ala silver begitu kan. Mutiara Pearl of the Orient. Jadi kat sini ada kupon peraduan kuis kumpulan Mutiara media hiburan. Ini kira untuk masuk pertandingan majalah media hiburan lah. Tapi sebenarnya agak susah nak dapat artikel daripada kumpulan Mutiara ni. Walaupun sebenarnya diorang ni banyak juga masuk media hiburan, URTV apa semua kan. Tapi gua cari agak susah agak lah kan. Jadi sumber-sumber gambar diorang ni agak terhad. Gua pun ada minta dekat brother Haide daripada kumpulan Mutiara. Ni Haide, gitaris Mutiara, gitar hero ni kan. Brother Rockers ada pernah bongkarkanlah pasal kehebatan beliau. Dan dia sebenarnya daripada dia lah gua kenal Haide ni kan, daripada Brother Rockers. Terima kasih banyak Brother Rockers sebab sudi membantu kan. Sebab beliau adalah antara orang yang awal sekali kesan pasal kumpulan Mutiara punya keunikan lah kan. Terus dia cari Brother Haide ni dan dia buat sedikit input lah pasal kumpulan Mutiara, di mana dia telah senaraikan sebagai 5 gitaris gitar solo yang cukup menarik lah dari era rock kapak. Dari situlah gua dapat berkenalan dengan Brother Haide. Dan terima kasih juga diucapkan kepada Brother Haide kerana sudi bekerjasama Cuma gua minta gambar daripada Brother Haide, dia kata memang susah nak cari lah. Dia orang cuba nak cari tapi masih tiada lagi jawapan setakat ini. Jadi gua pun tak nak tunggu, tak apalah, kita jalan je lah, apa yang ada lah. Gua cari sendiri kat Facebook apa semua, dapatlah ada 2 keping gambar daripada majalah. Satu daripada Azwan Hidayat, satu lagi daripada Ran Selamba. Jadi itu je lah gambar-gambar Mutiara yang kita ada selain daripada gambar di dalam album diorang ni lah, di dalam inlay dan juga video diorang daripada muzik-muzik itulah. Itulah satu-satunya kan. Mungkin kalau lepas ni, gua yakin mesti lepas ni akan muncul ni. Tiba-tiba lepas buat video ni, time tu barulah akan muncul lah. Ada orang jumpa dia punya gambar kat URTV ke apa. Tapi macam mana pun, itulah kan. Apa yang ada kita buat lah kan. Asal boleh lah kan. Okey, jadi dia punya lagu-lagu di dalam album ini tidak mengandungi copyright, jadi tak ada masalah. Cuma ada 2 saja lagu yang ada copyright. Biasalah lagu hit diorang lah, Mutiara, di mana telah diklaim rasanya oleh NSR. Lepas tu lagu Keluh Kasih ni pun gua tak sangka rupanya kena claim juga. Jadi 8 lagu lain bebas daripada copyright, jadi tak ada masalah untuk kita ulas. Pasal 2 lagu ni pun lagu slow kan. Kita bukan nak ketengahkan sangat kan. Kita nak lebihkan kepada lagu fast. Sebab nama pun ulasan rock kapak kan, betul tak? Penerbit susunan muzik Rosli Selasih sepatutnya kena letak sekali kat sini sengkang Mutiara, sebab ahli-ahli Mutiara memang banyak memberikan input lah untuk rakaman album ni. Kita Brother Haide, lepas tu ahli-ahli lain pun ada memberi input sewaktu arrangement apa semua. Tak tahulah kenapa kesilapan daripada sinar muzik yang tulis macam ni ke apa. Tapi itulah gua nak jelaskan, susunan muzik sebenarnya Mutiara pun memang ada terlibat kat situlah kita nak bagi tahu. Jadi lagu-lagunya seperti yang telah diceritakan tadi, lagu-lagu ni semua hanya dicipta sewaktu mereka berkampung di Kuala Lumpur untuk rakaman album. Jadi ia buat agak last minute.
Tapi okey juga lagu-lagu ni, daripada AOR, melodic rock hingga ke progresif semua ada. Cukup sifat. Sen ni adalah Rosli Selassie lah, itu nama lain dia. Jadi yang mana ada lagu ciptaan mereka sendiri adalah Prinsip, sebuah lagu AOR ciptaan gitaris Haide. Lepas tu ke Pangkal Nyata, sebuah lagu progresif ciptaan Haide. Okey, lepas tu juga ada lagu sumbangan daripada Kia Vagrant, Syndrome Alpha, di mana kalau kita dengar dia punya guitar work pun kita dah boleh kenal lah, memang dia punya kerja lah. Kia memang suka main gitar macam tu kan. Itu memang dia punya code trademark dia lah kan. Jadi lagu ni memang adalah sentuhan daripada Kia lah, sebab lagu ciptaan dia kan. Ini mungkin lagu yang nak lengkapkan album. Sebab macam gua katakan, album ini dibuat dalam masa 3 bulan dan ahli-ahli Mutiara banyak kali ulang alik Penang KL. Jadi mana yang ada peluang tu dia orang masukkan lah kan. Jadi bukan nak kata ahli Mutiara tak erti main penggunaan session ni bukan disebabkan dia orang tak erti main tapi selalunya adalah kekangan masa sebab nak siap cepat. Jadi kebetulan Kia ada di studio pada masa tu, dia sumbangkanlah lagu dia Syndrome Alpha. Itulah antara dia. Okay, alright. Jadi kat ucapan masih ada lagi, cantik lagi. Seperti biasa, Sinar Music indie memang cukup memuaskan kan. Mana-mana lu orang perasan mana-mana label, kalau label tempatan, dia punya inlay kaset dia memang sedap dan tengok keras tu. Tapi cuba pegang BMG kan, cuba pegang Sony Music, inlay biasa-biasa je. Beza betul lah. Warner Music antara dia lagi macam kertas biasa je. Okay, casing petak biasalah tahun 1952 dan juga kasetnya dah jenis lah tahun 1952. Jadi album ini tidak mempunyai copyright, maka oleh itu jom kita ulas. Let's go brother. Kisah silam di waktu diriku sendiri. Biarpun muncul di penghujung era rock kapak, namun lagu hit mereka Mutiara menduduki carta tinggi di dalam muzik-muzik 1952 untuk seberapa waktu, membuatkan lagu itu malar segar hingga ke hari ini. Album Mutiara juga mendapat jualan yang agak memberangsangkan, membuatkan syarikat Sinar Music menawarkan mereka peluang rakaman untuk album kedua. Namun disebabkan kekangan masa untuk membahagikan waktu untuk meneruskan sebagai artis rakaman, mereka membuat keputusan untuk tidak menerima tawaran tersebut, meneruskan kerjaya sepenuh masa mereka sambil hanya bermain muzik atas dasar suka-suka demi kepuasan. Mutiara tidak pernah berpecah secara rasmi dan masih jamming dan menerima undangan persembahan korporat sepanjang era 90-an kemudiannya, meninggalkan legasi mereka di dalam sejarah rock negara sebagai salah satu kumpulan pemuzik profesional yang sempat melahirkan album sekaligus mewarnai zaman rock kapak dahulu.
sinar matamu dapat ku rasakan selautan cintamu untuk diriku dari air matamu yang